Okey, jom kita selami topik hari ini. Kita nak rungkai satu persatu andaian yang paling asas tentang planet tempat tinggal kita ni. Hari-hari kita berpijak di bumi, tapi pernah tak kita betul-betul terfikir, apa sebenarnya bentuk fizikal tanah yang kita pijak ni? Sejak dari sekolah rendah lagi, kita dah biasa sangat tengok lukisan, model ataupun globe geografi atas meja cikgu kan. Jadi persoalannya sekarang, adakah bumi kita ni sebenarnya sebiji sfera bulat yang sempurna? Siap sedia. Sebab jawapan yang kita nak bincangkan ni mungkin akan ubah segala asas pengetahuan yang kita semua dah anggap betul selama ni. Memang susah kita nak buang bayangan bumi sebagai satu bulatan yang sempurna. Cuba bayangkan pandangan dari angkasa lepas. Dari jauh, planet kita nampak sangat cantik. Langsung tak ada cacat celah. Licin macam sebiji guli biru gergasi yang penuh dengan air dan darat. Ilusi guli biru ni memang sangat memukau dan seolah-olah mengesahkan apa yang mata kasar kita nampak. Tapi macam biasalah kan, dalam alam semesta ni, rupa luaran tu selalunya menipu. Kalau kita imbas kembali sejarah, usaha manusia nak faham bentuk bumi ni dah bermula beribu-ribu tahun dulu tau. Sekitar abad ke-5 sebelum Masihi, ahli-ahli falsafah Yunani mula lontarkan idea yang bumi ni berbentuk sfera sekaligus menolak mitos lapuk yang kata bumi ni rata. Lepas tu, masuk abad ke-3 sebelum Masihi, pakar astronomi purba yang genius berjaya kira lilitan bumi dengan sangat tepat. Hanya berpandukan bayang-bayang, hebat kan? Kemudian, tekaan mereka ni terbukti secara fizikal melalui ekspedisi Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano yang berjaya berlayar mengelilingi dunia. Masa tu semua orang lega. Kes tutup. Bumi tu bulat. Tapi sains tak berhenti kat situ. Jadi, kalau bukan sfera yang bulat sempurna, habis tu bentuk apa? Sehinggalah pada abad ke-17, pakar fizik terulung kita, Isaac Newton, perasan sesuatu yang betul-betul ubah cara kita pandang bumi. Planet kita ni sebenarnya agak kemek sikit dekat kutub atas dan bawah. Bentuk ni kita panggil spheroid oblate. Maksudnya, bumi kita lepeh sikit kat kutub utara dan selatan, tapi dia lebih gembang atau boroi sikit kat bahagian tengah, iaitu kawasan khatulistiwa. Kenapa boleh jadi macam tu? Semuanya sebab fizik putaran. Planet kita ni berputar dengan sangat-sangat laju. Lebih 1000 batu sejam dekat garisan khatulistiwa. Putaran gila-gila ni menghasilkan daya emparan yang sangat kuat. Cuba bayangkan anda duduk atas kerusi pusing, lepas tu pegang pemberat besi kat dua-dua tangan. Bila member anda pusingkan kerusi tu laju-laju, tangan anda secara semula jadi akan tertarik keluar kan? Benda yang sebiji macam ni lah jadi kat planet kita. Masa bumi awal-awal terbentuk, bahagian kerak dan seluruh lautan kita merenggang keluar di bahagian tengah untuk cari keseimbangan. Kesan daripada pusingan laju tadi, wujudlah apa yang kita panggil bonjolan khatulistiwa. Dan perbezaan ni bukannya sikit tau, bukan setakat saiz milimeter yang kita boleh buat tak tahu. Berdasarkan model ellipsoid standard WGS-84, jarak dari pusat bumi ke garisan khatulistiwa sebenarnya lebih 21 km lebih panjang berbanding jarak dari pusat ke kutub. Biar betul kan? Ini bermakna planet kita ni melebar sebanyak 42 km, lebih banyak kat bahagian pinggangnya berbanding secara menegak. Sekarang, jom kita tengok satu fakta yang akan buat anda ternganga tentang keburoyan bumi kita ni. Kalau saya tanya, apakah titik paling tinggi kat bumi? Mesti laju je anda jawab, Gunung Everest. Jawapan tu betul, tapi hanya kalau kita ukur ketinggian tu bermula dari aras laut. Tapi cuba teka, kalau kita ukur bermula dari pusat bumi dan halakan garis lurus terus ke angkasa, Gunung Chimborazo dekat Ecuador adalah juara sebenar. Sebab apa? Sebab ia terletak tepat-tepat atas bonjolan khatulistiwa yang kita sembang tadi, jadi puncak dia ditolak lebih jauh ke angkasa berbanding Gunung Everest. Fikiran kita terus terbuka kan? Tapi bonjolan ni bukan setakat seronok-seronok nak ubah fakta geografi je. Ia secara harfiah mengubah undang-undang fizik bergantung kat mana anda berdiri. Kisah ni memang gempak. Abad ke-17 dulu, masa saintis Perancis baru cipta jam pendulum yang super tepat. Diorang bawa jam tu berlayar sampai ke Guyana Perancis dekat Amerika Selatan. Kawasan tu sangat dekat dengan khatulistiwa. Tiba-tiba, diorang perasan jam pendulum yang tepat tu berdetik lebih perlahan dan hilang masa. Kenapa pula? Jawapannya, sebab tarikan graviti dekat sana dah tak sama macam dekat Paris. Mari kita buktikan dengan nombor pula. Sebenarnya, tarikan graviti kat planet kita ni langsung tak sekata. Dekat khatulistiwa, anda berada 21 km lebih jauh dari pusat bumi. Campur pula dengan daya emparan dari putaran bumi yang tengah menolak anda keluar. Jadinya, graviti kat situ jadi lemah sikit, sekitar 9.78 meter per saat kuasa 2. Kat kutub pula, anda lebih dekat dengan teras bumi dan tak ada langsung daya emparan. Hasilnya, graviti kat kutub jadi lebih kuat. Pendek kata, kalau anda timbang berat badan kat khatulistiwa, secara teknikalnya anda akan jadi lebih ringan sikit berbanding kalau anda timbang kat kutub utara. Memang mind-blowing. Okey, jadi sekarang kita faham yang bumi ni adalah spheroid oblate yang lepeh sikit tu.
Tapi nanti dulu, ada satu lagi plot twist. Realiti sebenar jauh lebih huru-hara. Di sinilah istilah geoid masuk campur. Geoid ni terus musnahkan bayangan elipsoid licin yang kita bincang tadi. Geoid ni secara mudahnya adalah bentuk lautan kita kalau air boleh mengalir bebas ke seluruh muka bumi tanpa gangguan angin atau pasang surut. Hanya ditarik oleh graviti bumi secara semula jadi. Rupa dia macam mana? Langsung tak licin. Ia berbonggol-bonggol kemek kat sana sini ibarat sebiji kentang yang hodoh. Tapi, kenapa graviti bumi boleh tarik tak sekata sampai bentuk dia jadi berbonggol macam kentang? Puncanya, sebab isi perut planet kita ni memang cakma-carba. Ketumpatan material bawah tanah tu tak seragam langsung. Ada taburan magma yang beralun-alun kat dalam lapisan mantle. Ada banjaran gunung gergasi yang sangat tumpat dan berat, yang mana graviti gunung tu cukup kuat sampai boleh tarik air laut ke arahnya. Kat tempat lain pula, macam jurang Mariana yang dalam tu, ia kekurangan jisim sikit. Malah, lekuk pada kerak bumi bekas glacier ice berjuta tahun dulu pun masih tinggalkan kawasan graviti lemah. Semua anomali inilah yang buatkan tarikan graviti berbeza dari satu benua ke benua yang lain. Untuk bagi anda nampak betul-betul betapa ekstrimnya perbezaan graviti ini, cuba perhatikan nombor ini. Negatif 106 meter. Ini berlaku dekat Lautan Hindi yang saintis panggil sebagai geoid rendah Lautan Hindi. Disebabkan anomali ketumpatan yang luar biasa jauh kat dalam mantle bumi sana, graviti dekat kawasan tu tersangatlah lemah. Kesannya, aras laut sebenar dekat situ secara literalnya melesap ke bawah sejauh 106 meter, lebih rendah berbanding permukaan rata matematik bumi yang kita sangka. Ia seolah-olah wujud satu lembah air yang teramat dalam dan luas kat tengah-tengah lautan. Sukar dipercayai, tapi itulah hakikatnya. Jadi, kesimpulan yang paling penting kat sini ialah dalam dunia navigasi dan pemetaan saintifik moden, kita terpaksa bergantung pada dua model bumi yang sangat berbeza. Pertama, kita ada ellipsoid WGS84. Ini versi matematik yang bulat elok dan licin cantik. Sangat berguna untuk buat peta rata dua dimensi dan cari titik koordinat GPS biasa. Tapi, kalau anda perlukan maklumat tinggi rendah yang tepat atau nak tahu ke mana arah air akan mengalir secara fizikal, model licin tu dah tak boleh pakai. Anda perlukan model geoid EGM96. Ini adalah peta matematik luar biasa kompleks yang merekodkan segala bonjolan dan lekukan graviti sebenar di seluruh planet kita. Anda mungkin terfikir, fakta sains ni memang gempak, tapi apa kaitan dengan aku? Cuba fikirkan fungsi GPS dalam telefon pintar atau sistem navigasi kat kapal laut tu. Satelit dari angkasa asalnya cuma ukur lokasi dan ketinggian anda berpandukan model elipsoid licin tadi. Masalahnya, permukaan laut yang sebenar kan berbonggol-gonggol. Tanpa pembetulan automatik dalam sistem tu, GPS kat kapal laut mungkin akan beritahu yang kapal tu tengah melayang kat udara atau terbenam bawah air. Nak elakkan isu ni, peranti GPS anda sebenarnya dah pasang siap satu jadual rujukan geoid. Ia akan automatik betulkan bacaan licin tadi dengan realiti graviti kemek tempatan anda tu. Barulah telefon anda dapat tunjuk ketinggian sebenar ke atas aras laut. Maknanya, memahami dan memetakkan bentuk kentang atau geoid ni bukan sekadar ilmu teori. Ia adalah nadi penggerak dunia moden kita. Ya, ia memastikan pesawat komersial dan kapal laut bernavigasi dengan selamat. Tapi, ia jauh lebih canggih dari itu. Dengan menggunakan instrumen satelit yang super sensitif macam GRCE dan GOSI milik agensi seperti NASA, kita boleh gunakan ukuran graviti yang halus ni untuk melihat apa yang berlaku kat bawah tanah. Bayangkan, kita boleh sukat dengan tepat berapa banyak ais kat Greenland yang dah cair. Sebab bila ais berkurang, jisim pun berkurang dan graviti pun akan berubah. Kita juga boleh pantau air bawah tanah, kesan pergerakan benua, malah faham kesan letupan gunung berapi, hanya dengan merakam profil graviti bumi. Menyingkap rahsia geoid ini sebenarnya membuktikan satu hakikat yang cukup mendalam. Ada satu pesanan dari NASA yang tepat menggambarkan perkara ini. Bumi ni tak pernah diam. Daratan, udara, air, malah kita sendiri sentiasa berubah. Ini satu peringatan kukuh yang planet kita ni bukannya sekadar batu keras terapung yang statik ke angkasa. Tak, ia adalah satu sistem bernyawa yang gergasi, sentiasa dinamik dan sentiasa dalam fasa peralihan. Jisim terus beralih tempat, glasier mencair jadi lautan, plat bumi sentiasa berlaga dan setiap satu pergerakan jisim ni merubah sedikit demi sedikit wajah geoid planet kita pada setiap masa. Bermula dengan sangkaan awal yang kita duduk atas sebiji guli biru yang sempurna, perlahan-lahan kita buka kotak Pandora ni. Kita lihat macam mana hukum fizik putaran, tarikan graviti yang cacamarba dan gunung ganang gergasi bersatu membentuk satu geoid lampi yang kita gelar rumah. Ia sememangnya merangsang minda kita kan? Kalau benda sebesar bentuk bulat bumi yang kita pijak tiap-tiap hari ni pun rupa-rupanya menyembunyikan misteri fizik yang sangat kompleks. Bayangkan apa lagi fakta-fakta sejagat kat luar sana yang tengah menunggu untuk kita siasat, cabar dan kupas sampai ke akar umbi. Sentiasalah perhatikan alam. Jadi seorang yang sentiasa ingin tahu dan jangan pernah berhenti bertanya.